Okey guys, berita terkini, 21 jam yang lalu sebenarnya. PMX ingatkan rakyat supaya berjimat cermat menabung. Jangan boros. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Sesi live yang sebelum ni aku dah maklumkan perkara ini akan terjadi. Berikutan dengan peristiwa dan orang kata kalau kita lihat situasi sekarang agak genting di Iran dan juga fight dengan Israel dan juga US lah. Ini mengakibatkan ekonomi akan berlakunya krisis. Lagi-lagi di Malaysia, kita fokuskan ke Malaysia dan juga dengan isu orang kata minyak juga. Itu yang dimaklumkan menerusi petikan yang aku akan baca sebentar lagi di berita harian. Jom kita tengok paparan ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim menasihatkan semua pihak agar menguruskan perbelanjaan dengan berhemah. Susulan konflik di antara Iran dan Amerika Syarikat Israel yang masih berlarutan. Perdana Menteri berkata beliau memahami keselesaan dinikmati Malaysia ketika ini, namun kerajaan bertanggungjawab untuk mengingatkan bahawa keadaan boleh berubah dalam situasi antarabangsa yang tidak menentu. Tegasnya, kerajaan bimbang dengan kemungkinan kegawatan ekonomi sekiranya situasi berada pada tahap terlalu selesa dan tidak mengendahkan soal kewangan. Hal ini bukan berlaku untuk satu negara, malah puluhan negara terlibat. Dalam peperangan pun, puluhan negara juga yang kesannya harga barang juga meningkat tinggi. Jadi sementara keadaan sekarang terkawal, saya bertanggungjawab mengingatkan rakan-rakan supaya cermat, boleh simpan-simpan menabung dalam bulan puasa raya, jangan boros tak tentu arah. Ini kerana kita belum dapat jangka keadaan ekonomi berapa lama boleh tahan. Pandai-pandai urus ekonomi. Kalau datang kegawatan yang begitu rupa, tidak mudah kita selesaikan. Rakyat kena sama-sama sedar, membantu katanya. Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan Masjid Mengkuang Titi di Pematang Pauh di sini hari ini. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid, Menteri Pendidikan Fadilah Siddiq dan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Sementara itu katanya kerajaan sedang mencari jalan untuk mempertahankan harga minyak RON 95 pada kadar RM99 seliter meskipun tidak pasti dalam tempoh berapa lama berikutan keadaan di Teluk Hormuz. Harga minyak sekarang melonjak 2 kali ganda. Yang saya kini nak pertahankan RM1.99. Doa mudah-mudahan boleh kita pertahan yang tidak tahu berapa lama. Lebih 200 tangki besar mengangkut gas minyak dan peralatan kejuruteraan lain terbantut di situ, Teluk Hormuz. Ini kerana kezaliman yang berpunca daripada Israel disokong Amerika yang menyebabkan kos telah meningkat. Ia termasuk juga makanan, baja yang dibawa sepatutnya daripada Ukraine, Rusia, Eropah, semuanya sekarang melambung tinggi kosnya. Teluk Hormuz adalah selat sempit antara Iran dan Oman yang mempunyai kelebaran 55 km dan menjadi antara laluan perkapalan utama bagi sektor industri gas. Kawasan yang dimaksudkan oleh PMX adalah kawasan ini. Sinilah kawasan dia, 55 km. Tapi aku tengok ada ZAR kata 33 km. So aku tak tahu mana satu yang betul lah. Tapi yang pentingnya, apa info yang dimaklumkan, kapal-kapal semua dia akan lalui kawasan ini. So bila dia disekat benda ini yang mengakibatkan berlakunya apa yang dimaklumkan oleh PMX lah. So dalam hal ini apa yang khususnya kita semua sebagai rakyat Malaysia jangan hidup rasa macam orang kata tak ada apa-apa yang berlaku dan kemungkinan benda ini tidak akan bertahan begitu lama. Sekiranya perang ini sentiasa ataupun tetap kekal berterusan sampai bila-bila. Dan benda ini pun kalau dilihat boleh tahan dari segi minyak mungkin sekitar 2 bulan kot. So sebab tu aku ada bagi tahu dalam sesi live sebelum ni, benda ini tidak akan berlaku dari segi pemberian subsidi itu tidak akan berlaku sampai orang kata akan bertahan sampai bila-bila. So jangan rasa macam selesa lah dengan RON 95 itu. Tapi kita tengoklah sebab pesanan ini sebenarnya bukan untuk kita rakyat Malaysia, dan kita rakyat Malaysia juga berhak dan ada hak untuk memberi
kita nasihat juga kepada kerajaan supaya berjimat cermat. Okey, tak kisah mana-mana kementerian sekalipun. Okey, sebab apa? Penggunaan duit-duit peruntukan itu pun lebih baik. Okey, lebih kepada orang kata rakyat itulah. Okey, seperti mana yang dimaklumkan untuk mempertahankan perkara-perkara yang melibatkan boleh menyebabkan kos sara hidup kita akan melonjak begitu naik. Okay, so dengan harap duit bantuan ini, aku tak rasa benda ini akan kekal, okay, tak bertahan, dan kemungkinan ada jalan cara pemberian peruntukan itu ataupun bantuan itu dengan tak tahulah, mungkin lebih bersasar. Bila disebut lebih bersasar ini, kalau kita dengar sebelum ini statement kepada bersasar sahaja. Okey, mungkin dari segi strict untuk dia nak verify penerima-penerima bantuan ini sekadar masih lagi macam tu lah. Okey, tetapi mungkin kali ini bila nak sebut lebih bersasar, lebih strict lagi untuk kena pasti betul-betul yang layak saja yang akan terima segala bantuan subsidi ataupun bantuan-bantuan apa sekalipun. Okey, sebab keadaan sekarang kau tahulah dengan potensi pelaburan yang tak melihat, tak menampakkan kata kesan kepada kita ni, okey, dan situlah kita boleh nampak benda ini akan berlaku, guys. So nasihat aku juga, kita semua berhati-hati. Okay, jangan orang kata seberonongnya untuk membelanjakan, okay, dalam musim-musim perayaan ini. Itu ya, gunakan hari yang bahagia itu, hari dengan orang kata meminimumkan orang kata perbelanjaan. Okay, aku rasa duit raya tahun ni pun macam daripada RM5 jadi RM1 kot. Apa kata korang dalam hal ni? Faizwan, Assalamualaikum.